Sekarang cerita sikit sebelum kita baca kitab kita ni. Nak tambah sikit kelebihan berpuasa. Itu cerita tentang kewajipan puasa je kan. Hikmat dia, kelebihan dia, tak cerita lagi rasanya. Hikmat dia ialah untuk badan kita sihat. Dan untuk uji kita dengan kita kena sabar betul dalam berpuasa. Dengan syukur, dengan zuhud. Zuhud ni maknanya belanja dengan murah sangat. Sederhana cukup, jangan lebih-lebih ingat. Zuhud. Dan pula kita kena malam-malam kita buat ibadat. Main tarawih. Ya? Quran kena baca. Sebab Quran adalah menjadi kawan kita di akhirat esok. Dan lagi kelebihan bulan Ramadan ni, kalau amalan yang sunat jadi macam wajib. Amalan sunat, sembahyang sunat macam sembahyang wajib, pahala dia. Kalau kita sedekah macam kita beri zakat, pahala dia. Pahala dia tu lebih pada biasa. Bulan Ramadan ni. Hak wajib pula diganda sampai 70 kali ganda. Tu. Bayang zuhur sekali macam 70 kali. Bayang. Asar sekali macam 70. Sehari 5 kali berapa? Sehari 5 kali sembahyang. Berapa ganda Tuhan bagi? Kali 20. Kali 50. 70. 70. Ha. Kali 70. Ha. Berapa? 350. Ha, kali 360. Dan bulan Ramadan ni. Kalau sunat lagi. Sunat lain lagi, besar lagi pada macam wajib juga. Sunat jadi besar macam wajib. Dan kalau kita jamu orang buka puasa, panggil ke rumah ke atau kita beri tambah bagi dia buka puasa kan. Aman, dengar tak? Mu tak tengok ini pun. Tengok sana. Kalau kita jamu orang buka puasa, pahala dia mana? Tuhan bagi. Pahala Tuhan bagi, pahala orang puasa tu Allah beri kita. Kalau 5 orang puasa, 5 orang puasa, dia beri kita. Pahala orang tu dia tak luak, dia ambil hak lain. Allah beri senior kan? Ambil hak lain, dia tambah lagi. Beri senior kan? Semua. Maknanya Tuhan kaya kan. Dia beri hak lain lah bagi kita. Tu kelebihan kalau kita beri jamu orang buka puasa. Panggil rumah kita ke, ataupun atau ke surau ke, atau ke masjid ke. Ada buat tak? Saya selalu buat tak? Buka puasa di rumah ke di surau, masjid? Masjid kan dia tabung untuk buka puasa kan? Bila pagi tu boleh kan? Boleh? Biasa buat tak? Masjid ke di surau? Man? Di rumah lah? Rumah apa lah kalau panggil orang bagi rumah-rumah, ada kelebihan dia. Dan lagi kelebihan bulan Ramadan ni, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bila? 20 ke atas. Tak tentu pun. Tak pilih-pilih, tak usah pilih-pilih lah. 21 ke 23 ke dah. Nabi terus daripada 20 sampai 30. InsyaAllah kena kita. Sudah dapat Lailatul Qadar apa jadi? Jadi kita tak tahu. Tak tahu. Ambil. Dapat ilmu kita tak tahu. Kita tak tahu. Berapa Tuhan bagi? Lailatul Qadar. Macam kita main ibadat 1000 bulan. 1000 bulan macam mana? Berapa tahun? 83 tahun. 83 tahun. Semalam saja kita buat macam kita ibadat 83. 3 tahun, bukan 3 bulan, 3 tahun. Dia besarnya Tuhan beri yang bulan Ramadan ni kita kena rebutlah peluang. Nak sahur tu bangun mayang tahajud dulu. Tahajud kan mayang apa sunat apa-apa lagi kan. Jangan tu pergi makan sahur je, sembahyang tu. Setiap malam buat tu. Mayang apa? Mayang tahajud kan, mayang sunat ke. Mayang witir ke. Tahajud lah senang, tahajud 2 rakaat cukup lah. 2 rakaat. Baca ayat surah apa tak apa deh. Usolli sunatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat
tahajud 2 rakaat kerana Allah Taala. Baik lah. Setiap malam kita buat, insya-Allah. Buatlah setiap malam, insya-Allah. Terkena. Ada masa sebelum sahur tak apa, lepas sahur tak apa. Selagi ada tak terbit fajar, tak subuh, boleh lah buat. Bulan subuh tak ada lah. Habis waktu dia. Jadi itu dah kelebihan bulan Ramadan. Jadi nak buka puasa pula. Buka dengan apa? Buah tamar. Buka puasa dengan buah tamar. Aku tak ada tamar? Bukan. Sejuk. Gati dia. Dapat pahala. Pisang bukan gati. Buah tamar sebiji atau 3 biji. Lepas tu tak ada, ais sejuk. Dah buka baru baca doa ni. Dah buka baca doa? Ada. Ambil orang tu lah. Ada. Mana ambil mana? Ada dah. Lepas kita pakai tambah minta sejuk baca doa. Baca doa. Allahumma lakal samtu. Tu kata. Wa bika amantu ala hakika. Apa ya? Ada. Bisa siapa tak lagi apa? Sumpah tak? Jadi lepas kita makan pertama minta sejuk tu baru dah baca doa. Baca doa. Baca doa dah malam ni dah. Betul. Allahumma lakal samtu tu. Sudah. Ada kata. Lepas kita baca tu amin lah. Cuba tak? Ada. Dan doa tu. Doa tu. Cuba tak. Allahumma lakal samtu. Tu doa tu. Tu doa. Makan lah. Makan dulu. Makan dulu baru makan tamar, minum air secawan, ambil baca doa tu. Ya amin tak? Tak apalah, doa cukup lah. Lepas tu sambung baca makan ni pula. Lepas makan tu pergi sembahyang. Maghrib. Lepas sembahyangnya makan banyak kan? Makan sikit pergi sembahyang maghrib. Lepas maghrib sambung lagi. Kau dah sambung sampai pukul 8 habis tak boleh mengah ni. Boleh. Jadi syaratnya kena buat. Kadang-kadang rumah tak buat lah. Maaf tu. Jadi itu dia kelebihan. Sahur pula. Sahur lewat. Jangan sewa awal sangat. Sahur pukul 5.30 boleh. Pukul 6 boleh lagi. Lali subuh 6.20. 6.20. Pukul 5.30 pukul 6. Imsak 10 minit sebelum bajar. Masa imsak tu boleh makan lagi. Masa imsak tu boleh makan lagi. Nak ubat ke apa ke dah lagi. Lepas imsak tu subuh habis. Terbit bajar habis. Habis lah. Tu suruh lewat. Buka kena awal. Kenapa buka awal? Sebab nak sembahyang maghrib. Kedua kali masa buka duk siapa lagi duk bernebah lagi tak boleh Buka tunggu ke depan. Bahan makan, bayang. Sambung makan lain lagi. ada tempat kami buka boleh tak? Yalah. Takkan sampai bernebah buka. Boleh. Orang tua-tua dulu kata tak mandi ni. Boleh tak? Boleh mandi sampai menyelang lama-lama tak boleh Mandi nak pasal apa mandi? Nak sembahyang maghrib lagi nak mandi. Lambat pula. Ya, mandi dulu. Orang dulu saya tengok ikut yang tu.
Boleh. Tahu tak boleh mana ke? Betul limau tak boleh mana? Oi. Rugi je tu. Bahan orang tua dulu. Tak ada eh. Semayang tak boleh sah lah. Dia kata apa? Makruh lah. Makruh. Dia kata eh. Mana ni bagus. Pasal panas mayang lagi sedap kan? Mandi lambat pula. Jadi dalam bulan puasa gitulah caranya. Tambahan daripada minggu lepas, dulu tak ada kelebihan tersebut. Jadi sembahyang, tarawih kena buat, baca Quran. Kemudian kalau boleh bersedekah selalu. Lagi berzikir. Zikir ni dah ni. Baca ni. Baca ni. Syariat Allah baca. Cuba baca ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Aha, bukan. Astaghfirullah. Wa as'alukal jannah. Apun karimun. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah wa as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Baca ingat, tak usah tengok getah lah. Tak ingat ke tengok getah benda apa ya ha? Ada kawan lagi? Ustaz Jelani bagi rasanya. Allahumma innaka Afun Afun karimun Tuhibbul afwa Tuhibbul afwa Afwa Ain Fa'fa'ani ya karim. Atas tu kita mengucap orang aku tidak memelakan Allah kan. Nombor satu tu. Nombor dua minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang nombor tiga minta syurga Allah Ta'ala. Yang keempat minta jauh daripada api neraka. A'udzubika min sakhatika wa tu. Dan bawah kita Allah suka pengampun, pemaaf. Maafkan aku. Kita kadang-kadang dalam bulan puasa ni kesilapan sana silap sini Allah maafkan. Jadi tu doa ni, zikir ni baca selalu. Siang baca, malam baca. Duduk saja je baca. Aku dah ingat senang. Sambil naik motor boleh baca. Sambil naik kereta boleh baca. Sambil menebah boleh baca. Boleh baca? Boleh. Jangan nak tandas baca. Tak baca, boleh baca ni? Masa-masa lah baca mana. Baca lah. Duduk saja zikir. Pahala besar tu. Sekarang kita masuk kitab kita. Muka apa? Minggu lepas tak baca kan? Kita baca bab puasa. Minggu mari tak baca kitab ni. Sambungan bab apa? Marah. Sambungan daripada sifat marah. Sifat marah ni memang marah ni kena ada. Tak ada marah tu tak boleh tak? Dan kalau ada kena kawal. Dia kata macam anjing perburuan. Betul tak? Anjing tu kita tu hambat. Putih dia putih. Begitu kita marah kita pun. Marah kena ada pada anak-anak ke siapa yang duk berjahat, marah. Tapi jangan sampai cederakan anak-anak kita tu. Nak marah sangat. Kalau anjing perburuan tu lah, kita boleh suruh
dia berhenti. Kita juga marah gitu juga. Kita nak marah, jangan melampau, berhenti. Jangan ajak. Tu cara yang. Tak ada marah tu tak boleh tak? Tak ada marah boleh tak? Tak ada marah tu. Tak nak marah? Tak boleh lah. Tak boleh tak? Ada melampau pun? Melampau boleh tak? Melampau sangat. Mengapa? Melampau. Marah melampau. Tak boleh lah. Tak boleh juga. Marah kena ada, jangan tak ada langsung dan jangan berlebihan. Dia kata sini bang. Seperti surah anjing berberuan pak. Bawah harian. Tidak menyalahi akan keduanya. Seperti anjing berberuan akan perintah tuannya. Orang belah anjing tu, dia tu hambat-hambat. Suruh mari benda dia tekad tu. Orang mari. Bukan dia makan ke dia. Lagi satu. Boleh. Basuh lah. Sama lah. Dengan tanah ke apa kan. Tapi masa kita nak lepas tu, kita kena baca ayat lah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Hambat. Dia tangkap. Sampai dia mati benda datang tu, dia mari. Kita boleh makan. Boleh. Ayam tu. Ayam ke apa, mendatang apa dia tekak tu. Kalau halal, kita boleh makan. Sebab kita masa lepas tu macam kita sembelih lah. Sembelih ayam. Kita sembelih ayam ke, sembelih burung ke. Ayam hutan ke apa ke. Belandak ke, belanduk ke. Ini macam sembelih dah. Dia sembelih dah. Kita baca tu macam sembelih lah. Dia orang mari. Kalau hidup lagi sembelih lah. Kalau mati dah boleh makan. Betul tak? Tapi macam tempat dia gigit tu, kita basuh dengan air tanah lah. Tu cara anjing yang pandai lah. Jangan dilatih. Kalau Amir tak latih tak boleh kan. Makan kaya lah orang. Jadi kalau latih dia tak makan. Kita bagi makan, dia makan benda lain. Bukan dia makan benda dia tangkap tu. Tu anjing perburuan nama dia. Dan yang demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh mengajarnya. Ajar sungguh-sungguh. Latih betul-betul. Suruh hambat-hambat. Suruh mari. Suruh hambat-hambat pula. Latih dia betul-betul. Macam orang belah beruk lah ni. Latih balik mendatang. Ambil bonyol. Dia pandai pilih tu. Anjing begitu. Kita latih dia sampai dia pandai. Dia kata, mengajar sungguh-sungguh dia kata. Muka 37 tu. Dia kata apa? Bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Atas sekali. Tak? Bersungguh-sungguh pada mengajar apa? Mengajar apa dia tak? Mengajar anjing tu lah. Anjing buru-buruan tu. Latih dia ajar sungguh-sungguh. Kita boleh makan daripada hasil tangkapan dia. Dan iaitu biasakan akan lambat marah. Jangan cepat marah sangat. Contoh ke orang kita naik motor. Orang langgar motor kita. Pecah lampu-lampu pecah lah. Jangan berhenti. Mu dia gila apa? Jangan kata itu. Bodoh apa? Tak boleh. Jangan. Tu dia kata lambat marah sikit. Itulah kita tak belajar. Kalau belajar tak jadi ni. Jangan cepat sangat. Macam nak gaya ni pasal apa ni jadi ni? Oh Allah minta maaf lah, dia kata. Aku berat aku tak makan. Dia kata. Aku tengok benda lain. Lajak buku. Tak apa. Maaf kan? Boleh maaf tak? Boleh maaf tak? Maaf. Kita orang beriman kena maaf. Tengoklah keadaan macam mana. Aku dia nak bayar. Tak bayar tak apalah. Kalau maaf lah. Tengah lagi nak tolong bayar sikit lah. Boleh lah bayar dia kata. Jangan kita marah cepat kan. Tu. Jangan cepat marah. Orang ambil barang kita ke. Kadang-kadang kasut bertukar ke.
Kita kasut, dia boleh tinggal kasut buruk, dia kasut baru dia ambil kita. Dia ambil dia. Jangan nak kerja ni, tukar apa tak? Oh, silat ada dah. Jangan duk cepat. Jangan cepat marah sangat. Kena sabar. Jangan cepat marah. Ada anak kita begitu juga. Buat kerja apa, jangan cepat marah. Slow sikit. Jangan cepat marah. Kalau isteri kita punya tu juga, dia silap marah, kita jangan cepat marah sangat. Kalau dia buat benda rosak kan, motor kita kan rosak atau benda ke apa, jangan cepat sangat marah. Sabar dulu. Sabar sangat penting. Innallaha ma'as-sabirin. Apa dia? Ayat tu. Sabarlah. Mana apa? Innallaha ma'as-sabirin. Apa dia? Sabarlah. Allah bersama orang yang Allah bersama orang yang sabar. Allah sama yang sabar. Kalau marah-marah, Allah tak sama kita ni. Kalau sabar Tuhan, apa namanya, dia sama kita. Kesenau nak tahan marah ni. Aku tak betul-betul, tak ada ilmu, tak ada iman, pakai marah. Ya? Sabar dulu. Jangan cepat sangat macam marah. Jadi, kalau sekali, dua kali, sekali tak apa lagi. Dua kali dah kena curi barang kita kan. Yang kedua, ketiga tu kita kena marah lah. Yang pertama kita maaf dulu lah. Kan? Maaf dulu. Kemudian dia baca lagi. Macam mana ni? Duk baik selalu ni macam mana ni? Kita. Maknanya dua tiga kali pun kita jangan kena marah. Kalau tukar lah kita cakap slow, tak tahu kita kena cakap kuat. Cakap kuat tak apa? Boleh? Kita cakap marah lah. Bukan marah. Dia tak dengar kan? Kita cakap kuat sikit. Jangan marah, jangan berkaitan marah. Cakap pun elok lah, jangan cekah-cekah pula. Yang kedua, Dia kata, masyarakat akan amat meredam, membiasakan apa tu? Memaafkan. Maafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Maafkan dia. Orang cepat marah ni dia tak maaf dah. Nak marah saja kan? Orang lambat marah dia boleh maaf tak? Lambat marah? Dia boleh maaf kan? Kau dah lambat marah dia boleh maaf. Kau cepat marah? Tak ada maaf lah. Jangan cepat marah sangat. Itu tanda orang beriman macam tu lah. Cepat marah ni orang, cepat syaitan masuk. Syaitan ni kerja tu, melupa orang marah. Handai-handai. Tumbuk. Suruh tumbuk lah, suruh godal lah, macam suruh. Pasal apa? Syaitan. Kan? Dia suruh baik. Suruh buat jahat. Asal dululah. Lepas tu tak jadi kupur lah, tak dia. Sebab dia pun tak lemah badan kan. Sujud pada badan. Dia tahu tu mula jadi kafir je. Dia kata apa? Memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Macam-macam sebab. Orang curi ke, orang marah kita ke, orang merosakkan serta benda kita ke. Orang apa nama? Kadang-kadang rosak apa dia, kita bela binatang. Binatang kambing ke, lembu ke. Dia buat binatang kita tu. Dia godaan ke kena ke. Kita nak marah kan? Sabar dulu. Bela ayam ke. Ayam orang buat, ayam kita orang buat macam-macam. Kadang-kadang bela kucing kita sayang, dia buat macam-macam kucing. Tu pucah-pucah. Pucah-pucah yang dimarah tu macam-macam. Pokok-pokok kadang-kadang tu. Pokok-pokok macam buah-buahan macam beruk lah ni. Beruk dah makan buah-buah kita tu. Nak marah macam mana? Dia tak ada lah. Di mana tu lah kita nak marah. Supaya sekarang tu tak dia. Sabar, jangan nak marah. Sebab benda tu adalah kehendak Allah Ta'ala juga. Macam mana kita nak kehendak Allah Ta'ala? Macam mana kita percaya kehendak Allah Ta'ala? Ya. Macam mana?
Baik dan buruk datang daripada Allah Ta'ala. Rukun iman kau apa tu? Kita ambil yang baik kan? Tak rukun iman kau apa tu? Ha? Kita akan percaya yang baik pun datang Allah Ta'ala, yang buruk pun datang Allah Ta'ala. Rukun iman kau apa tu? Iman naik. Yang ke? Ha? Yang keenam. Ha. Saya pada qada tak? Kadang-kadang. Qada dan qadar dia macam mana? Hak baik pun daripada Allah, hak buruk pun daripada Ada. Allah Ta'ala juga. Fikir itu tak apalah. Kalau kita fikir hak buruk daripada orang, marah orang tu. Padahal Allah juga jadi kepada dia melalui orang tu. Maka sebab itu kita kena sabar dulu dia kata. Yang kedua apa dia? Tu baca, melihara. Baca, Yang kedua, yang baca sabar. Yang kedua. yang kedua mengharakan marah itu pada ketiga Bergerak-gerak. bergerak dengan Menahannya menahannya akan barang dalam hati dalam hati. dan menurunkan atas Menahannya itu menahan itu oleh pengetahuan. oleh Pengetahuan. pengetahuan dan pekerjaan Itu dah cukup. kerjaan ada pun Nanti dulu. Video tu. Kita melihara marah ni ketika bergerak-gerak akan menahannya akan dalam hati ni. Di dalam hati ni dia marah. Aku macam mana ni. Tak patut sungguh. Dia kata itu kan. Macam mana nak tahan? Dia kata apa? Dengan pengetahuan. Aku keluar marah ni. Dia gaduh ni. Marah ni dia gaduh ni. Dan bergaduh pula. Banyak cerita pula. Kalau sampai nak pukul-pukul, nak godan-godan. Sekejap lagi jadi panjang cerita pula. Gaduh pula. Dia nak pula dia ambil tindakan mahkamah pula. Lagi lorat. Kan? Kalau godan macam luka-luka, bawa parang, hanas dengan parang, luka. Dia mengadu ke polis bawa kes ke mahkamah. Lorat tak? Lorat kan? Tu dia katakan dia kena fikir dulu. Pengetahuan ni buat macam ni je macam mana, buat macam ni je macam mana, buat macam ni je macam mana. Tu dah. Fikir dulu. Dan pekerjaan kena sabar. Jangan godaan dia, jangan pukul dia, jangan takik dia. Ada setengah handai yang perang. Luka belakang, luka telinga. Ya Allah. Pucil pada marah tu. Yang bergaduh tu. Salah. Dia OKU, dia bukan tipu. Dia lemah. Macam ni langgar apa? Meja orang jual kan? Habis jatuh. Benda-benda orang jual. Orang nak marah dia, pakai godan dia. Mungkin jangan buat dia bukan sengaja nak buat. Dia OKU terlajak mungkin tak terasa masuk dalam masa pasar tu. Kadang break kat kena lah. Tapi orang yang pukul dia tu kena hukum. Kadang-kadang kita ada menjaga barang-barang tu, barang lauk ke, makanan ke, kuih ke apa kan. Orang datang tersentuh barang kita tu jatuh. Jatuh bawah. Macam mana kita rasa? Kita rasa macam mana? Hak kita nak jual tu, orang mari jatuh batu di bawah. Kita rasa macam mana? Nak marah kan? Dia kata jangan cepat marah. Kena sabar tu. Kan? Jangan cepat apa? Kena sabar tu. Mungkin dia tak sengaja tersentuh, jatuh benda tu. Dia kata, macam mana? Tak apa. Benda ni tak jadi macam mana. Buat benda bukan rezeki kita tu. Kata dia kan. Bukan rezeki kita tu jadi tu. Nak buat macam mana? Maaflah saya bukan terlajak tersentuh tadi. Sentuh dia jatuh bawah. Jadi maknanya benda macam tu jangan cepat marah. Kena fikir dulu. Pasal apa jadi gitu? Dia sengaja ke tak sengaja?
Kalau cepat mengalir tu dah ilmu lah. Tu pengetahuan tu. Ilmu tu. Tak ada ilmu lah. Tu ilmu, pengetahuan tu. Lain pekerjaan. Pekerjaan pun dia kata, jangan buat pukul apa lagi. Jangan marah lagi. Jangan teking lagi. Kalau buat parah pun jangan duduk godan dia. Dia takik dia lagi. Kalau nak buat tindak mahkamah pun, fikir dulu. Jangan terus mengadu mahkamah. Fikir dulu. Tapi kalau benda-benda rosakkan atau macam budak orang apa baru ni dalam TV dia kata apa? Budak umur belas tahun, orang tu ada rosak lah 17 18 dia bertindak berogoh budak-budak perempuan. Itu kita tak boleh biar tu, kena marah tu. Benda macam tu bahaya. Rosakkan satu benda orang, rosakkan jatuh maruah orang. Yang tu kita kena marah lah. Benda yang tak sengaja, kita jangan cepat marah. Kalau cepat marah, maknanya kita tak sabar pula. Menahan kan, akan barang hati. Dan menolong yang akan menahannya tu adalah oleh pengetahuan dan pekerjaan. Adapun apa dia? Ada pengetahuan bahawa mengetahui akan bahawasanya tiada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya engkau akan berlaku suatu kehendak Allah Ta'ala. Dia kata tu ketahuan. Dia kata apa? Mengetahui akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya. Pasal apa aku nak marah dia? Sebab melainkan bahawasanya engkau ia akan berlaku suatu kehendak Allah Ta'ala. Seolah kita tak redha lah kehendak Allah Ta'ala tu. Berlaku tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita marah, apa makna kita marah pada Allah Ta'ala lah. Kan? Maka sebab tu kita jangan cepat marah sangat, dia kata. Menahan oleh adapun pengetahuan, mengetahui akan bahawasanya tiada sebab bagi marahnya. Aku sebab nak marah pasal apa? Dia buat tu bukan kehendak dia, berlaku tak sengaja. Dia langgar mutu kita ke, langgar kereta kita ke. Kadang-kadang apa namanya, bawa kereta jadi terbakar apa jadi. Banyak berlaku kemalangan lah. Kemalangan berlaku, kita jangan fikir cepat sangat nak marah. Kena sabar. Sebab apa? Siapa nak buat kemalangan orang? Siapa nak buat? Sekarang orang sengaja nak tuju kita. Apa jadi? Sebab apa? Sebab apa jadi kemalangan? Jahil. Bukan jahil. Terbabas. Terbabas. Terbabas apa dia? Macam-macam lah. Terbabas macam-macam. Terbabas ni bukan sengaja kan? Lepas tu kita tak boleh marah. Kau sengaja nak tuju nak marah, nak tuju kita tu, memang kita kena marah. Dia terbabas. Kita jalan elok. Kereta dia tak makan brek kan yang nak tu. Lajak kena kita. Ini sebabah. Tu katakan kita tak boleh marah cepat. Marah lagi sebab dia terbabas. Tak sengaja. Maka bahawasanya kau berlaku kehendak Allah Ta'ala. Tapi kita tu. Kena tu tak apalah. Macam menatang rosakkan satu benda kita kan. Dia marah ke menatang tu. Apa marah apa dia kan? Dia kena Allah Ta'ala juga dia bawa mari tu. Makan kita benda kita. Dicuri kita benda kita. Maknanya orang macam tu kita kepikir dulu. Tu kehendak Allah Ta'ala kan. Tiada atas kehendak dirinya sendiri. Betul tak? Kemalangan siapa nak? Siapa nak buat kemalangan? Semua kata nak kan? Tapi jadi juga. Pasal apa? Jadi juga pasal apa? Pasal apa jadi juga?
Nak jadi macam mana? Kebalangan kita tak nak kan? Terjadi juga kata apa? Macam mana? Kena Allah Ta'ala. Kena Allah Ta'ala. Fikir kat tu. Kena fikir kat tu baru kita boleh sabar. Kalau kita dah marah, apa kita marah Allah Ta'ala, tu jawapannya. Manusia ni tidak marah kat apa? Itulah kena tu kita kena belajar ni kita belajar. Apa guna ni kita belajar ni? Apa guna kita belajar ni? Dia pandu laju lah dia nak. Kita faham asal dia lalai pandu laju dia nak. Dia ada hal tu dia belajar tu. Dia ada hal tu dia belajar tu. Ada masalah tu dia belajar tu. Orang rumah putus haram je jangan kita salah ni. Orang rumah putus haram ni salah ni. Orang rumah putus haram lain. Lemah kan? Salah lah. Tu sengaja tu. Sengaja buat. Tu sengaja buat. Tu kena marah tu. Bersengaja. Kalau biasa putus saja, terlanggar kita, dia tak sengaja. Tu kita maaf lah. Tu kena Allah Ta'ala jadi yang tu. Bukan kehendak dia. Siapa nak berlaku kebalayan? Semua tak nak kan? Jadi juga. Macam mana? Kena Allah Ta'ala. Tiada yang kena diri. Dan ini sehabis-habis jahil. Kalau dia buat juga, bodoh dia kata. Orang sampai jahil. Sampai jahil. Sampai jahil. Maknanya, jahil sangat lah kalau dia marah orang tu. Dia tak fikir dulu. Jahil lah tu. Kalau dia fikir, tentu dia tak jahil kan. Dan lagi mengetahui akan bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya. Allah Ta'ala marah lebih teruk pada kita. Lebih besar daripada marah. Marah Allah macam mana? Allah marah apa besarnya? Allah marah. Dia seksa kita. Masuk neraka. Tu Allah marah. Kalau kita marah. Kalau kita marah tak patut kata. Maka sebab tu kita sabar-sabar. Jangan cepat marah sangat. Takut jadi Allah marah pada kita balik. Kita marah pada orang tu, Allah marah pada kita balik. Tu je bahak besar tu. Dan limpah kurnia Allah Ta'ala tu lebih besar daripada berapa kali dahaka akan Tuhannya. Allah maaf kata tu besar daripada marah dia. Maka tidak marah Allah Ta'ala akan dia. Allah tak marah pada dia pasal dia sabar. Pasal dia tak sengaja. Dan dalam kau ingat akan bahawasanya kau lebih wajib mengikut perintah Tuhan. Ingat tak? Kita ikut apa? Perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa dah? Apa perintahnya? Apa dia buat dia buat lah. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan dia kata jangan marah sangat, dia kata sabar dulu. Sabar siapa suruh? Tuhan dulu. Tuhan suruh. Ikutlah. Kena ikut Tuhan lah. Ikutlah. Sabar. Apa? Ada kata innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala bersabar dengan orang sabar. Allah suruh sabar tu. Kita fikir tu dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Aman dunia ni kan. Saja. Dan lepas kurnia Allah Ta'ala beberapa kali berhaka Allah Ta'ala. Hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada mengikut marah ayah engkau. Wajib ikut perintah Allah Ta'ala, jangan ikut marah kita, dia kata. Mengikut perintah engkau. Dan ada pun baca. Lepas pada perintah engkau tu, dan ada pun pekerjaan ada pun jumpa tak? Dan ada pun. Dia kata ikut perintah Tuhan dan engkau marah itu yang mengikut perintah engkau sendiri, dia kata. Lepas tu ada pun pekerjaan bahawa berkata ia A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila kita nak marah, kita kata A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kenapa kena kata itu? Syaitan dia marah kita ni.
kita minta lindung Allah Ta'ala dengan kerja syaitan tu. Kerana marah itu daripada syaitan. Dia kata bang, marah. Dia duduk biar, dia duduk diam. Mungkin dia marah. Godaan dia. Marah. Ikut suka. Godaan dengan nak pukul ke, nak katok ke, apa ke, tumbuk ke. Orang nak tumbuk tu pasal apa? Marah apa pasal? Mula mulut dulu. Lama-lama jawab. Dia jawab. Jawab. Ha? Tak lawak dia tumbuk handas sungguh. Tumbuk lawak macam mana? Sakit oh. Ha? Tumbuk sungguh tu. Kat tumbuk lawak dia. Mana ni ikut kita sebelah nak kan? Lepas tu kita bila ikut syaitan, kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Memang kalau kita benda-benda jahat, sebut itu. Fikir benda tak elok, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebut itu. Sebut itu, insya-Allah kita tak nama kita. Orang nama kita ke, kita nama orang ke, kita sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Macam jauh daripada syaitan. Syaitan yang goda kita tu. Maka jika tidak berhenti marahnya dengan itu, kata maka hendaklah ia duduk. Duduk berdiri ni duduk. Duduk hilang tak? Dan hendaklah baring. Kalau duduk tak hilang marah juga. Baring. Contoh macam mana nak marah sangat ni? Diam. Orang jadi biar kan? Tak, orang nak marah kita berdiri kena duduk. Tak mahu hilang nak marah juga. Contoh orang rosak kita benda kita lah ya. Macam orang langgar kita dari kemalangan, dia tak marah kan? Masa tu kalau berdiri duduk tu nak marah. Duduk tak hilang juga, baring. Baring sejalan tu ah. Tak baring rumah Duduk balik rumah nak marah hari. Di rumah nak marah, duduk nak marah, merah telinga, merah muka merah. Dia kata apa? Saya auzubillah, tak hilang, duduk. Lepas tu duduk tak hilang, baring. Jika tidak dia marahnya dengan duduk tu atau baring, hendaklah dia mengambil air sembahyang. Tu dia. Sebab apa ambil air sembahyang? Sebab marah daripada api kan. Bila ambil air sembahyang, air kukuk dengan tu sejuk lah. Marah kita tu. Ambil air sembahyang. Tak sembahyang tak apa? Tak apa. Tu dia ambil air sembahyang apa? Sabda Nabi SAW, inna syaitana khuliqa minan nar. Wa innama apa tu? Tudfa'un nar bina bil ma. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Hadis Nabi ni. Hadis ni pada mana ni? Siapa yang rawi ni? Abu Daud. Nampak Abu Daud apa? Hadis pada riwayat Abu Daud, dia kata apa? Syaitan tu jadi pada api. Dan hanya saja dia dipadamkan api dengan apa? Air. Dengan air. Maka bila marah seorang agama hendaklah yang mengambil air sembahyang. Dan sabda Rasulullah SAW. Dia kata bila kita nak marah tu api, kita ambil sembahyang air, sejuk lah. Tu cara nak hilangkan marah tu. Sabda Nabi lagi, ala apa? Tu baca. Ala innal ghadaba qalbi ibni Adam. Tarawna ila khumrati ainaihi ipahu
audajihi paman wajada syai'an falyadrib khuzahu bil ard. Riwayat pada apa tu? Tirmizi. Mutiga kan? Tengok Mutiga bawah. Bawah daripada Tirmizi. Ada ni ada daripada Tirmizi yang buat cerita ada ni. Artinya jaga-jaga bahawa marah itu seperti bara api. Muka 38. Marah itu bagi daripada bara api daripada jatuh anak Adam. Adakah tidak melihat kamu pada merah dua matanya dan bengkak urat lehernya? Betul tak? Dan urat leher marah. Maka orang siapa mendapat yang akan sesuatu daripada mereka itu, adalah ia memukulkan akan pipinya. Mukul pipinya dengan apa? Dengan bumi. Ambil tanah pupuh ni. Ambil tanah bubuh ni pipinya. Akan bumi dia kata. Menunjukkan bahawa meletakkan semua anggota pada sehina-hina ia tempat yang pecah oleh takaburnya. Tanah tu tempat yang hina, bubuh di muka mulia kan. Maka hilang takabur kita tadi dengan sebab kita bubuh tanah di muka dia. Nah, yang ia sebab besar marahnya. Dan supaya mengetahui akan bahawasanya dirinya hamba yang hina. Kita ni hamba hina sebenarnya, jangan marah guna tak boleh. Jadi patut ia membesarkan dirinya dan ketahui ilmu bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik. Dan mujiakan dia oleh Allah Ta'ala Al-Quran seperti wal qaziminal ghaiz, dan yang menahan mereka itu akan marah. Bah suka pakai pada orang tahan marah ni. Lebih sikit adik. Kan? Sabda Rasulullah SAW, man kazama ghaizan walau sya'a ay yumzihu amdahu mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati amnan wa imanan. Ini riwayat Abu Daud pula. Barang siapa menahan yang akan marah dan jika menghendaki akan meluluskannya, nescaya kuasa yang atas meluluskannya. Nescaya memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat pada sentosa dan daripada iman. Jadi maknanya kalau kita nak menahan dia akan marah, boleh. Jika mendaki yang meluluskannya, kuasa ia atas meluluskannya. Mesti memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat daripada sentosa, daripada iman. Jadi orang yang tahan marah ni, Allah penuhkan iman dia lah di akhirat esok. Wallahu a'lam. Habis cerita. Sebab tu habis cerita marah.